lebih mudah daripada saya ajar dalam buku saja. Sebab dalam buku tu kita hanya baca dan bayangkan. Tapi bila ada board ni, kita dah dapat tahu macam mana dia bergerak dan saya boleh ajar pelajar dengan lebih jelas. Sebab kadang-kadang kita cerita, dia orang hanya dapat bayangkan. Dia orang tak tahu macam mana benda tu bergerak dan juga macam mana bentuk dia. Jadi bila ada kompresor, kita boleh tunjukkan dia orang macam mana ia bergerak, macam mana dia boleh menolak udara dan sebagainya. Dia orang terus dapat tahu dan tengok. Jadi sixth sense pelajar ini digunakan dengan lebih untuk lebih memahamilah. Dan saya harap apa yang Cikgu Hakim buat ni di masa akan datang boleh diguna pakaikan di seluruh Malaysia. Saya rasa dalam 60% dia orang dapat. Dari 40% tu dia orang kenalah lebih tengok produk yang sebenar. Sebab yang ni kita kecilkan dia punya size. So produk sebenar tu dia orang tak nampak lagi. Macam kita kata pintu mall, pintu ETS dan sebagainya, dia orang nampak tapi tak tahu macam mana perjalanan dia punya sistem tu. Saya rasa boleh dapat TP5. Ya, sebab TP5 tu dia orang dah boleh. Ada seorang tadi dah boleh dah cerita mengenai perjalanan dia dan sebagainya. Kalau TP6 tu mungkin tak boleh lah sebab dia orang kena buat evidence. Tapi TP5 atau TP4, Alhamdulillah, insyaAllah dah boleh. Setakat ni, apa yang telah Cikgu Hakim bawa ni, okey ke tak untuk kita sebagai pelajar dan juga sebagai pelajar RC khasnya? Okey ke tak? Okey. Nisa, komen? Apa yang ada di depan ni, awak faham ke tak mengenai hidrolik? Dia tunjuk satu-satu jalan kerja dia nak pergi ke silinder dua tindakan tu. Acap, macam mana Acap? Okey ke tak? Bagi saya okey jugalah sebab cikgu punya Hakim punya ni saya faham sebab dia tunjuk satu-satu macam mana udara dikumpulkan sampai macam mana udara tu dikeluarkan. Sebelum ni kalau saya ajar pasal hidrolik, faham ke tak sebenarnya? Faham juga tapi macam kalau ni lebih detail sebab kita nampak daripada depan. Kalau ada benda ni lagi faham sebab kita boleh nampak, boleh try buat dan tengok dia punya macam nak cakap, dia punya komponen tu macam mana, dia punya cara dia gerak, dia alih, dia pergi ke mana lalu ke mana macam tu. Lebih jelas. Saya nak tanya guru praktikal. Bila ada apa ni? Buat ni saya lebih jelas lah sebab sebelum ni pun saya kurang faham tentang topik sistem ni. Jadi bila saya nampak daripada depan ni cara pergerakan dia semua tu saya lebih memahami dan mungkin lepas ni saya boleh mudah nak ajar. Saya harap ada yang lebih baik daripada ini di masa-masa akan datang. Terima kasih semua. Okey pelajar.